Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel saya. Saya nak ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada sahabat-sahabat, followers, saudara-saudara yang menonton video kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini 1 Syawal, meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Ramai daripada kalangan kita meraihkannya, alhamdulillah. Tak raikan pun paling-paling kurang kena solat lega lah. Meraihkan juga dengan solat Hari Raya, datang dengan kita melakukan sunnah-sunnah pada Hari Raya. Cuma hari ni kadang-kadang orang duk tanya jugalah kan, bila Hari Raya ni apakah waktu tempoh masa untuk Hari Raya ni? Sebenarnya untuk nak bagi makan dekat orang, nak buat rumah terbuka, tidak adalah had tertentu. Ia termasuk dalam perkara-perkara kebaikan yang boleh dilakukan. Tapi kalau nak kata daripada sudut agama, daripada sudut upacaranya, ia berakhir dengan solat, bukan, dia berakhir dengan khutbah Hari Raya. Kita solat dulu, lepas tu kita khutbah Hari Raya, maka habis takat tu saja. Jadi tak ada dah takbir raya 2-3 hari lagi, tak ada dah lah. Dia tak sama macam Aidil Adha. Pun begitu, ia adalah bulan kebaikan yang sepanjang waktu ini kita sebutkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita sepanjang bulan Ramadan hari itu. Dan bukan takat dari kita saja, kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Moga-moga kita dapat ambil manfaat. Dan ada yang beraya macam-macam tempat, jauh pun ada, dekat pun ada. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua. Saya tahun ni mungkin dapat beraya dekat di sini je lah, di Selangor, di Pai Jaras. Tak sempat kot untuk nak balik ke negeri Perlis. Mungkin disebabkan banyak faktor-faktor yang terdesak pada kali ini, tak sempat lah, tak boleh lah balik ke negeri Perlis. Tapi insya-Allah saya akan usaha untuk balik juga, untuk ada program-program yang akan datang pada bulan 5. Khususnya pada bulan 5 nanti akan ada perkampungan sunnah. Sambil-sambil perkampungan sunnah tu, saya pun nak balik kampung jugalah waktu tu. InsyaAllah lah, moga-moga ada manfaat dah. Sahabat-sahabat, Aidilfitri ni, sebelum ini kita dapat banyak cerita, banyak isu waktu bulan Ramadan ni, dengan isu kuilnya, isu abang belonnya, dengan pelbagai isu-isu yang lain lah, yang terdekat isu tu lah. Tapi kita harapkan kita sentiasa menjaga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga kita menjaga disiplin kita di dalam bermasyarakat. Janganlah sampai tahap kita menimbulkan keresahan, kepayahan, ataupun kita rasa yang tak elok kepada sesama Muslim. Jadikan ini adalah sebagai medan untuk kita menambahkan kebaikan dan juga kebaikan di antara sama kita. Saya bukan nak sebut tentang isu kemaafan. Kerana kemaafan ni, kalau kita salah, kita minta maaf lah. Tapi tidak adalah pula satu kewajipan untuk meminta maaf ataupun sunat khusus meminta maaf pada bulan Syawal. Tidak adalah. Cumanya kalau orang rasa dia salah, dia minta maaf, itu adalah satu perkara yang baik. Mungkin dia nak minta maaf pada bulan Syawal sebab mungkin terbuku kesalahan dia yang sudah sekian lama, tidak menjadi masalah lah. Tapi nak kata bulan Syawal tu adalah bulan kita kena minta maaf, itu pun tidaklah. Demikian juga Aidilfitri, ada banyaklah pentakrifan daripada sudut Aidilfitri. Cuma lebih tepat Aidilfitri itu adalah hari kita beraya kerana kita boleh makan. Al-Fitr itu maksudnya adalah Al-Fatar, maksudnya awak makan, hari untuk makan. Sebab kita terlepas daripada 29 ataupun 30 hari yang kita tak boleh makan. Dia sebut Yaumus Siyam. Jadi selepas daripada tu kita masuk hari makan. Tidak semestinya ia membawa maksud balik kepada fitrah. Memang fitrah tu maksudnya daripada asal keadaan kita dan sebagainya lah. Tidak semestinya dia bawa ke situ. Majoriti para ulama menyatakan bahawa Aidilfitri itu adalah hari raya bagi orang yang boleh buka puasa lah, ataupun hari raya, hari yang kita boleh buka puasa ataupun kita dah boleh makan dah. Jika nak dibandingkan sebelum-sebelum ni kita tak boleh makan.
Pun begitu sahabat-sahabat, saya yakin dan percaya selepas daripada Aidul Fitri selepas daripada ini pasti akan banyak dakwaan-dakwaan yang pelik lagi. Macam sebelum ni bulan puasa tak banyak sangatlah geng-geng paranormal buat kerja. Adalah, saya tengok ada 2-3 orang mangkuk ayu tu masih lagi duk percaya hantu pada bulan puasa. Malam-malam orang suruh tahajud, orang suruh qiyam Ramadan, dia tak buat. Dia pergi buat apa? Dia pergi buat cari hantu, duk panggil hantu. Udahlah, bahasa pun pelik-pelik, ya masyajin lah dan sebagainya, macam-macam. Dan saya yakin selepas daripada ni akan timbul lagi geng-geng macam ni, geng-geng yang tidak lagi berpuasa, iaitu puasa daripada sudut makan dan minum tu dah terlepas dah kita. Tetapi puasa daripada kata-kata keji, puasa daripada perlakuan yang tidak senonoh, perlakuan yang menunggang agama, membodohkan akal, yang tu dia orang tak puasa je. Yang tu kita harap kita dapat pastikan, kita harap ia dapat dikurangkan lah pada bulan-bulan Syawal ni dan bulan-bulan ataupun masa-masa akan datang. Tapi kalau diorang masih buat lagi, kita akan tidak teragak-agak untuk sentiasa memberikan teguran dan juga nasihat, insya-Allah. Itu tekad kita lah bila masuk bulan bulan Syawal ni. Bulan Syawal ni, bulan Syawal bulan yang baik, bulan yang bagus, bahkan banyak sunnah boleh dilakukan. Orang-orang yang tak kahwin lagi, waktu-waktu macam ni kok rasa dah boleh kahwin, kahwinlah. Kahwinlah. Sebab bulan Syawal ni antara perkara sunnah untuk dilakukan bagi orang yang tidak berkahwin dan ingin untuk berkahwin adalah dia berkahwin. Berkahwin pada bulan ni. Jadi dia baguslah, dah lah boleh makan kan. Dah boleh makan, boleh buat urusan-urusan yang berkaitan dan dapat memberikan kegembiraan kepada ramai orang. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah bulan Syawal ini kita akan terus giat untuk menjalankan kerja-kerja memandaikan umat dengan ilmu. Kita akan berterusan di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, dengan pelbagai projek-projek yang telah kita susun. InsyaAllah buku-buku kita pun kita akan perbaiki dengan daripada sudut mungkin gaya persembahan yang lebih sesuai dengan keadaan pada hari ini. Demikian juga buku kita akan terbitkan dengan lebih banyak. Demikian juga banyak lagi lah kita akan terbitkan, insya-Allah. Bukan setakat buku, kita akan keluarkan banyak produk-produk yang berkaitan tentang projek memandaikan umat dengan ilmu. Fokus kita, kalaulah orang duk sembang benda-benda yang merepek, mampu dan meraban, ia tidak ada halang, dan projek-projek memandaikan umat dan dengan ilmu ini tidak mendapat sambutan, ia akan dapat merosakkan konteks pemikiran umat Islam. Dia akan dimasukkan dengan pelbagai kerosakan-kerosakan. Oleh itu sahabat-sahabat, insya-Allah kita doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua. Saya sekali lagi ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat, followers kita, sama ada yang kenal saya secara langsung ataupun yang kenal saya secara online saja. Saya sekarang kalau tanya dekat mana, saya dekat Tasik Biru, Taman Tasik Biru di Kuang, Selangor. Allah mudah urusan, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.